Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Politeknik Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang ke Politeknik Kota Bharu atau dikenali sebagai PKB. Korang nak tahu tak apa yang menarik dekat PKB? Jom ikut Syah dengan tim Mek Syah yang lain untuk berkongsi apa yang menarik dekat PKB. Di Politeknik Kota Bharu, korang akan menikmati pelbagai kemudahan pembelajaran. Contohnya, dewan kuliah berhawa dingin, makmal komputer lengkap serta bengkel latihan moden yang ada di PKB. Korang mesti nak tahu kan PKB ni menawarkan kos apa? PKB juga menawarkan pelbagai jabatan dan kos. Contohnya ada jabatan kejuruteraan awam, jabatan kejuruteraan mekanikal, elektrik dan jabatan perdagangan. Di setiap politeknik semestinya ada pejabat hal ehwal pelajar atau lebih dikenali sebagai HEP. Sekarang saya berada di depan pejabat HEP. Di sinilah pelajar boleh mendapatkan maklumat tentang biasiswa, co-curriculum, sukan serta pelbagai program pembangunan sahsiah dan kepimpinan. Bukan itu sahaja, HEP ini juga tempat untuk para pelajar menghadapi seperti masalah disiplin, akademik dan sebagainya. Azim, dekat PKB ni dah cantik. Asrama dia macam mana? Jadi kat PKB ni ada dua jenis asrama, iaitu Kampus Damai dan Kampus Harmoni. Sekarang ni kita berada kat Kampus Harmoni. Kampus ni kampus baru yang baru dibina pada tahun 2016. Kampus ni ada 3 blok, 1 blok lelaki, 2 blok untuk perempuan. Setiap bilik di dalam kampus ni boleh tampung sampai 6 pelajar. Sekarang ni kita berada di Kampus Damai. Ini adalah kampus lama yang dibina pada tahun 1987. Kampus ini terdiri daripada 9 blok. Setiap bilik dalam kampus ni boleh duduk 2 orang dan maksimum kapasiti dia boleh sampai 918 pelajar. Saya sekarang berada di koperasi kita. Di sini adalah 2 jenis koperasi. Satu ialah koperasi rasmi kita, lagi satu ialah koperasi kita panggil kios. Seperti yang anda lihat, koperasi berdekatan saya ini ialah menjadi tumpuan pelajar untuk segi photostat dan printer. Yang inilah koperasi rasmi kita. Contohlah kalau anda seorang yang memang suka untuk beli pas order dekat online macam dalam talian, Shein ke, Lazada ke, Shopee ke, apa-apa, parcel anda akan disimpan oleh koperasi rasmi kita dekat sini. Sekarang saya berada di Perpustakaan Politeknik Kota Bharu. Perpustakaan ini sangat luas dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti komputer, ruang baca yang kondusif dan juga internet yang laju untuk memudahkan para pelajar mencari maklumat dengan lebih terperinci. Di semua politeknik mesti ada satu dewan untuk menyambut perayaan atau mengadakan majlis besar. Di PKB kita ada Dewan Jubli Perak atau dikenali sebagai DJP. Di sinilah tempat berkumpul semua pelajar dan semua staf untuk mengadakan majlis atau menyambut tetamu kehormat. Ini Dewan Al-Ghazali. Di sini tempat untuk pelajar berhimpun untuk majlis yang ringkas. Dan dalam ni kira-kira tempat duduk dia ada 378 sahaja. Sekarang kita berada dekat Kafe Harmoni. Kafe ni terkenal sebab dekat dengan asrama Harmoni. So kalau malam-malam, pelajar ramai je datang sini untuk buat assignment. Ya betul, dekat sini memang meriah sangat-sangat bila malam. Apa je orang datang. Kafe Harmoni kita ada 3 buah kedai. 3-3 ni semua jual makanan lain-lain. Contohnya cakap je Hafsyah nak burger, nak nasi campur, semua ada. Harga kat sini pun semua macam pelajar. Daripada harga RM5 sampai RM7, kita boleh dapat makanan yang kenyang tau. Okey, sekarang kita berada di kafe Kampus Damai. Dibandingkan dengan kafe lain, di kafe sini dia lebih tenang dan selesa. Dan kita berada di kafe lecturer kita. Kafe inilah menjadi pilihan ramai terutamanya lecturer kita dan juga pelajar kita sebab dia lokasinya berdekatan dengan kuliah. Di sini memang menjadi kumpulan para pelajar terutamanya untuk kelas komputer. Di sini juga terdapat banyak komputer dan mempunyai pelbagai aplikasi dalam komputer tersebut seperti Microsoft Word dan sebagainya. Akhirnya, video kita sudah sampai ke penghujungnya. Program sudah diperkenalkan, tempat menarik di PKB juga sudah ditunjukkan. Di sini, bukan sahaja nilai akademik yang anda perolehi, malah pengalaman dan kemahiran juga anda dapati. Sekiranya anda berminat ingin menyambung pembelajaran dengan institusi pengajian tinggi, anda boleh bersama kami di Politeknik Kota Bharu. PKB melangkah pasti menjadi juara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Itu je ke? Itu je. Tadi dia